Ini masalah yang ramai majikan buat. Dia campur adukkan antara masalah prestasi pekerja ataupun disiplin pekerja dengan MC. Kita kena faham bahawa pekerja ni dia memang layak dapat cuti sakit. Jadi kita tak boleh buang pekerja kita semata-mata kerana dia banyak MC. Walaupun melebihi daripada kelayakan dia. Yang kita perlu buat adalah kita kena faham kenapa dia banyak MC. Apa punca dia? Lepas tu kita kaji juga. Dia ni ada berapa kerap? Dia ni ada trend tak? Contohnya trend yang biasa yang ada, pekerja dia ambil MC hari Isnin dengan hari Jumaat ataupun sebelum cuti umum ataupun selepas cuti umum. Bila kita dah dapat punca masalah ni, kita selesaikan masalah itu. Tapi kita tak boleh buang pekerja semata-mata kerana dia mengguna MC. Okey? Faham